Tuan CEO. Ya saya. Okey, selalu kita dah cerita pasal harta pusaka atau warisan kan. Okey. Tapi ada orang ni, dia cakap, bapa saya pernah muflis. Pernah muflis atau masih muflis? Masih muflis. Okey. Minta maaf saya betul kan, masih muflis. Dan bapa saya dah meninggal. Okey. Dia meninggal. Adakah status muflis tu pindah kepada anaknya macam harta warisan? Okey, status muflis tidak boleh diwarisi. Tetapi seperti yang ramai tahu, jumlah harta adalah jumlah yang selepas dia tolak dengan hutang-hutang. Dan sebagai waris, tanggungjawab kita untuk menyelesaikan pusaka arwah. Mungkin dia muflis, tapi mungkin juga dia masih mempunyai harta ketika dia menutupkan mata. Jadinya tanggungjawab waris untuk menyelesaikan masalah hutang itu dengan mengambil harta yang ada, dan lebihan daripada harta yang ada itu barulah boleh dikatakan sebagai pusaka yang patut untuk difaraidkan. Dan jangan risau, muflis tidak boleh diwarisi. Harta boleh diwarisi, tetapi status muflis tidak boleh diwarisi. Dan cakap dengan pelanggan itu, semak laporan kebangkrapan atas nama bapaknya, masukkan nombor IC, dan ataupun untuk lebih jelas dapatkan ulasan kehakiman, keterangan daripada mahkamah tentang kes itu. Semua laporan itu boleh didapatkan di dalam laporan pelapor kredit. Okey, My Loan dan My Pocket bersedia untuk membantu beliau memberi advice yang terbaik. Baik. Okey. Maknanya bukan setakat iman tak dapat diwarisi. Maknanya muflis pun tak diwarisi. Yeah. Baik, clear Tuan CEO. Betul. Terima kasih.